Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita bersama lagi dengan Z250. Hari ini pagi nak pergi kerja. Cuaca pun hari ini agak kelam-kelam. Macam nak hujan tapi harapnya tak hujan lah. Hari ini kita tenang-tenang je naik motor. Motor ni dah 14,000 km. So tayar ori kilang memang dah gone. So dalam minggu ni aku cadang nak tukar tayar. So tengok lah, tengah riki-riki kat sama ada Michelin Road 6 ataupun Diablo Rosso 3 atau 4 lah. Tapi tak sure lagi mana. So, kalau ikut harga, Diablo Rosso lagi murah lah, tapi dia punya mileage kurang sikit daripada Michelin Road 6 kan. Dan Michelin Road 6 boleh pergi sampai 15,000 kan. Cuma Michelin Road 6 kalau untuk melepeh ke apa ke macam kurang ngam sikit lah. Tapi actually okey je. Aku pun bukannya hard cornering pun tiap minggu. Kadang-kadang sebulan sekali, 2 macam tu je. Harga pun beza dalam 300-400 kat untuk depan belakang. Maksudnya kalau tukar satu set depan belakang tu, harga keseluruhan tu dalam, sebab tengok Diablo dalam range dia dalam nak tanya kedai semua kan, dalam 650 ke 800 lah Diablo punya. 800 kira mahal lah. And then Rosso 4. Kalau Rosso 3 murah lagi lah. Rosso 3 murah maybe dalam 100. Dan aku share juga Michelin Road 6. Michelin Road 6 tak banyak kedai yang ada stok. Yang ada stok pun dalam 960 ke 1000 lah. Dalam 2 kedai ada stok. Apa ya, dia is area Shah Alam lah. Sebab nak malas nak pergi jauh-jauh sangat. So tengok lah, tadi saya pergi tayar mana nak pergi, tengok bajet kak. Mungkin kalau korang ada suggestion kan, boleh lah suggest kan. Sebab Audi S5 pun memang aku pakai tayar kilang daripada mula beli dulu. Lepas tu ni pun baru dia macam first time nak tukar motor ni. Kalau orang Alam yang naik motor tu mesti tahu kat Selekon ni agak bahaya lah, sebab dia berpasir sikit. Kalau motor ni tayar tak ada grip, badan memang bunga memang dah habis lah kat tengah tu. So kena hati-hati sikit lah kat corner tu. Aku terlambat sikit ni, 9.30 lori dah masuk. Aduh, memang dia jadi extra jam sikit lah bila lepas 9.30 ni, sebab lori dah masuk. So dia ganggu trafik sikit. Dah 11.30 apa? Masih dalam smart lane. Mana ada smart lane lah. Aduh, inilah dilema pengguna rider-rider. Ikut kanan. Oh, masuk ke. Okay bang, pergi kanan abang. Ini memang hari-hari biasa memang macam ni lah pergi kerja. Dan saban tahun kereta pun makin banyak. Dulu taklah seteruk ni. 3-4 tahun lepas pun tak seteruk ni. Lepas Covid pun dia tak seteruk ni. Tapi dia semenjak masuk 2023, 2024 tu lah dia dah start. The traffic become worse lah. So I think everyone pun dah memang start drive kan. And then Setia Alam pun Bukit Raja dah makin banyak rumah-rumah baru. So this is the effect. Well, we have to face it lah. This is the consequences lah.
Mana signal bang? Signal lah. Nak masuk kiri ke nak masuk kanan ke bagi lah signal. Kan yang kita tak bagi korang tu colorin. Bagi signal lah, kita kan boleh baca pun. Minta korang tu nak ke kanan ke nak ke kiri ke. Ha, macam ni. Apa? Ke kiri ke nak ke kanan ke? Duduk lah kanan sikit. Ha ni. Ke kanan lah sikit. Ada pagi-pagi dah bebal dengan driver tau. Kita nak pergi kerja FFP ni lah. Hei, kau duduk je lah lorong tengah ni. Alright lah guys, video kali ni kita buat sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi. So jumpa lagi di next video. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Selamat dengan bang, selamat. Okay, assalamualaikum and ride safe.